kiri. So kita boleh pasang dan bentukkan dalam buku. Hai Sabana, hai Safi. Arya tengah buat video untuk sharing dengan sahabat mengenai Busy Book. Sambil-sambil santai, sembang santai. Salam kenal sahabat Arya. So kalau Busy Book macam ni, ibu-ibu yang mungkin nak cari bonding time dengan anak, ini salah satu idea terutamanya untuk prasekolah. Banyak tebal tu dia, banyak. So contohnya kalau yang macam numbers ni, ada number kan. Di sebelah sini untuk simpan. Jadi kalau kita tak nak pakai ataupun kat sini soalan dia. Contoh kat sini bahagian soalan, kat sini dia punya letak klip jawapan. Kita letaklah, kita boleh pindahkan sebab kita dah pasang kat velcro tu. Kita dah pasang kat velcro tu. Macam ni. Terima kasih sahabat yang join. Hai. Kamera hai Ella Manja. Salam kenal dari Arya. Sahabat-sahabat Arya. Hai Hanida. Arya buat video sekejap. Sambil shoot video. So, Busy Book ni boleh membantu ibu-ibu, terutama yang ada anak-anak prasekolah. Arya beli pun sebab anak Arya prasekolah kan. Still prasekolah. So, bagi aktiviti, bagi dia busy. Pernah lah mula-mula sampai tu biasalah. Anak-anak ni bila datang perkara-perkara yang mula-mula dia baru pegang, dia punya excited tu macam orang kata tak boleh nak tidur.